brushless vacuum cleaner. Tak silap saya dia boleh jadi blower juga. Cuma kita dah tengok. Saya datangkan bag terbaik lah. Ingat dekat dia datangkan bag mudah, portable, kita simpan pun senang, kita letak dalam kereta pun senang. Tengok apa di dalam ni. Okey, ni dia bagi menu. Ada dia punya untuk cleaning dia. Banyak dia bagi untuk pump. Boleh jadi pump juga ni. Blower, pump, vacuum punya charger. Ini untuk vacuum juga. Ini untuk pump. Napis dia. Tak silap sini spare. Masa macam ada extra. Okey, betul lah ada. Itu memang spare lah. Ini vacuum dia. Tengok. Itu ni okey. Ini untuk vacuum. Oh, ala-ala blower fan. Boleh buat kipas juga kan? Kita tak pasang tak boleh. Bateri tak ada. Press long 3 second. Itu power lagi. Power lagi. Tadi sampai 1 ni kita. Ni kalau nak buat vacuum. Okey, pasang lah. Ini salah satu mata vacuum dia. Ni kalau kita nak buang mata brush terbaik. Kalau kita nak buat blower, kita perlu pasang yang belakang ni. Buka. Buat lipang. Ada satu lagi tu. Memang padu. Memang padu. Ya? Memang padu. Untuk pembelian, boleh tekan beg kuning, link di bawah ataupun link di bio. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.